Weh, Judin. Kau balik dulu, Judin. Weh, Judin. Kau balik dulu. Nanti mak kau marah. Kawan, cukup ke makan kita? Cukup. Sorry lah kawan-kawan. Tak macam plastik tu boleh koyak pula kan. Memang tak perasan pun plastik tu koyak. Dah Syarjuddin. Snack ni aku rasa boleh tahan sampai 3 hari tau. Kita satukan makanan kita. Yang tu kita nak satu macam mana? Yang ni nafsu dia mah tak kira. Tak apa, baru hari pertama. Benda tak boleh laju sangat. Step by step, okey? Kita kena kawal diri, kawal nafsu semua. Gaya kau cakap, masa kita kena puasa kau tahu. Semua tu Ustazah ajar untuk orang yang nak puasa je. Kita ni geng yang tak puasa. Sorry lah kawan-kawan. Itu masalah aku. Sorry lah. Yang patut pun kita makan ikan nafsu. Judin, relax lah. Relax, okey? Bersyukur je apa yang ada. Tengok ni. Makan soto ni. Kau ni Fuad, gaya kau cakap macam budak yang dapat makan tinggi daripada agama tau. Tapi makan je tinggi, isi tak ada. Kau sama demak cakap orang. Judin pun. Daripada agama aku tak pernah bawah 90. Senang je kot, aplikasi je susah sikit. Aplikasi? Maksudnya kau nak Ustazah ajar kau cari aplikasi yang betul lah? Satu, aplikasi tak aplikasi. Yang tu bukan sang kelima tau. Aku kira tau. Kau kira Alamak, kantor Nafsu. Nak apa? Tak apa lah. Aku datang sini pun sebab nak pulangkan barang korang yang tercicir semalam. Yang ni tercicir betul-betul kat depan kedai bong. Yang ni pula dekat tepi traffic light. Yang ni kat depan sikit daripada traffic light tu atas jalan raya. Yang lain-lain semua ni tercicir berlonggur dekat sebelum korang nak datang sini. Kita nak apa-apa? Kau dah fikirkan kan. Usaha aku ngutip balik barang semua ni. Memang korang tak boleh bayar dengan duit lah. Abang kau penuh lagi. So kalau kau tak, kau sapu je. Dikala aku duduk berseorangan, nanti siapa yang hendak menemani? Dikala duri mencocok, aduhai sakitnya, tiada terperi, tiada ubat bagi itu. Kau tahu bagaimana rasanya tiada teman? Bahkan disakiti pula. Pulang ke rumah, ibu pula yang memarahi. Bapa, aku tiada bapa untuk aku sayangi. Lagipun keluarga pula hanya tinggal berdua, jadi tiada tempat untuk aku berkelahi. Apa nama kau ah? Nama aku Fahil. Kau ni Julim, pantau orang mulut manis sikit. Kau bawa dia datang sini. Apa maksud kau cakap tadi? Keluarga hanya berdua, tiada tempat berkelahi. Oh, maksud keluarga hanya berdua dan tiada tempat berkelahi. Maknanya aku tinggal dengan mak aku je. Lagipun aku ni anak tunggal, tak ada adik. Jadi tak adalah berkelahi. Oh, kalau aku, keluarga aku hanya berlapan. Berkelahi pun makin banyak. So aku datang sini. Ayat kau tu aku rasa aku cantikkan sikit. Dengar Keluarga ku meriah. Kelahi tak sudah. Lalu aku datang ke sini untuk luahkan rasa hati. Untuk bersama kita kongsi. Macam Memang tak faham. Tapi aku tak pernah dengar ayat cantik macam tu. Sebenarnya simple je. Asalkan ayat tu dari hati kau. Nanti ayat mana keluar pun. Lagipun sebab kata orang, kalau ayat pada hati, dan ayat tu akan turun ke hati lah.
Soto kering dah habis dah. Mr. Potato dah habis dah. 14 tambah 12. Bawah ni 15. Memang tak cukup lah ni. Weh, aku rasa makanan kita tak cukup lah. Kalau budak ni tak ada, dah cukup untuk kita bertiga. Betul-betul ada, Mak. Sabar. Sabar. Sabar.